Podcast. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our Borak Berdua Podcast. Dan kali ini episod yang ke 11. 11. Okay. Alright, sayang. So, episod yang ke-11 ni kita keluarkan pada 1 Julai dan semalam 30 Jun baru saja kita celebrate ulang tahun perkahwinan yang ke 14. Alhamdulillah. Allahumma barik. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Allah di atas pinjaman perkahwinan ini. Semoga kami sama-sama dapat terus menjadi hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, hamba yang soleh-solehah dan dapat menjaga amanah, which is our daughter and son, untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, insya-Allah. Amin. Amin ya Rab. Baik, untuk episod yang 11 ni, bila bercakap pasal perkahwinan, kita punya tagline apa yang? Ini pengalaman kami. Okay, so basically ini adalah pengalaman saya dan juga Farid sepanjang 14 tahun perkahwinan. Kita hanya berkongsikan pengalaman yang kita adalah. Tak dinafikan awal-awal perkahwinan, 1 tahun yang pertama, 3 tahun yang pertama, 5 tahun, 10 tahun, memang ada je. Ada sahaja turun dan naik dalam perkahwinan. Bila cakap perkahwinan ni, tak semua orang kata indah belaka lah. Kan, dia bukan macam dalam cerita filem, bukan dalam buku, bukan dalam drama, tidak. Kan, dia bila cakap pasal realiti perkahwinan ni, dia memang ada turun dan naik dia. How we as husband and wife, kita berkomunikasi, kita selesaikan segala masalah yang ada supaya masalah itu tidak jadi lebih panjang dan akhirnya bernanah dan akhirnya akan menjadi sesuatu yang luar jangkaan kita. Begitulah maksudnya. Okay, Sam? Okay. Senyap je. Okay, so kita tak nak buang masa. Tajuk kali ni kita nak cerita adalah... Sebab tu diam, nervous nak dengar tajuk. You dah tahu dah tajuk dia, sayang. Mana ada ni baru nak tahu. Tak baik. Aku ingat aku boleh dapat yang lebih baik. Okay, kadang-kadang kita sebagai manusia, perasan ataupun tidak, bila kita ada sesuatu, mungkin kita tak hargai ataupun kita buat sambil lewa. Tapi bila mana Allah ambil dari kita, Allah tarik dari kita, waktu tu baru kita tersedar yang itu kita suka, yang itu kita sayang, yang itu menyesal lah, maksudnya menyesal di kemudian hari. But it's a cycle of life lah, kan. Mungkin ada di antara kita yang Allah uji tapi kita boleh berfikir dan kita boleh selesaikan masalah tersebut. Tapi yang saya jumpa ni, ini adalah satu perkongsian yang I rasa macam menarik untuk kita kongsikan dan kita akan bincangkan. Okay, you punya pendapat, I punya pendapat, dan we see how lah. Okay, I punya pendapat, you punya pendapatan. Kongsikan, okay? Allahu Akbar. Cerita suami isteri. 4 tahun lepas, aku bercerai dengan suami aku dan sekarang aku sangat menyesal. Penceraian tu memang atas kehendak aku sendiri. Masa tu aku rasa aku layak dapat yang lebih baik. Aku fikir semua lelaki patut bagi kereta, rumah, emas, sedangkan dia waktu tu gaji tak besar. Aku pun terikut sangat dengan pengaruh internet, mula asyik pelekehkan dia, asyik meminta lebih sampai akhirnya aku sendiri yang filekan cerai. Aku bawa anak perempuan aku dan mula hidup sendiri, tapi bila masa berjalan, aku tak jumpa pun lelaki sempurna yang aku bayangkan dulu.
Baru aku sedar aku sebenarnya tak hargai apa yang dia dah buat untuk aku dulu. Dia sebenarnya banyak dengar masalah aku, dia layan aku, dia ambil berat walaupun cara dia mungkin sederhana. Aku dulu anggap semua tu biasa je, tak berharga. Dia pun masih belum kahwin sampai sekarang. Kadang-kadang dia datang ambil anak 2-3 kali je dalam tempoh ni. Dia memang ayah yang baik. Aku rasa aku nak balik semula dengan dia, tapi dia langsung tak pernah cuba cari aku balik. Tak pernah bagi hint pun. Dia macam dah betul-betul tutup cerita kami. Yang paling sakit, dia langsung tak pandang aku macam dulu. Bila dia datang ambil anak, dia akan berhenti jauh sikit dari rumah, call anak, ambil anak dan terus pergi. Dia tak tanya pasal aku langsung, walaupun pada orang lain pun tak sebut pasal aku. Kenapa dia boleh jadi macam tu? Seolah-olah aku ni memang dah tak wujud langsung dalam hidup dia. Sekian. Silakan. Kita nak kongsikan lah ataupun kita nak cerita sikit lah mengenai kisah ni lah. Okay. Orang wanita ataupun dia menganggapkan bila berkahwin ni, orang lelaki patut bagi kereta, patut sediakan rumah, emas. Sedangkan husband dia gaji tak besar pun. Cumanya, husband dia adalah pendengar yang baik. Husband dia layan dengan baik. Okay? Waktu dalam perkahwinan, dia rasa dia boleh dapat lebih daripada suami dia waktu ketika itu. Sampai dia filekan cerai. Tapi, bila dia dah bercerai, dia tak jumpa pun lelaki yang sempurna. Tahu kan? Sebab tu cerita dongeng. Tak ada. So, apa yang you tak tahu sekarang? Apa yang you nak? Apa yang... Yelah. You just share your thoughts about this story. Come on, Yang. Kita bincangkan lah. Yelah, bagilah. Apa benda dari segi apa. Tak kisah apa-apa. Okay, maksudnya sebelum berkahwin, satu yang kita kena tahu adalah, macam kita share sebelum ni, nafkah orang lelaki pada isteri. Itu kita dah share, tapi nanti you share lagi lah. Ni, lagi satu ni yang paling penting. Okay, yang saya nak bawa keluar daripada ayat dia tadi adalah, aku pun terikut dengan pengaruh internet. Yang itu sangat bahaya. Okay, orang akan tunjuk yang baik-baik, yang manis-manis, yang indah-indah belaka dekat internet, which is you tak nampak belakang dia ada apa. So, as a wife, as a perempuan, jangan simply ambil dan jadikan itu sebagai contoh. Okay? Jangan sesekali. Sebab kita tahu, kalau you all belajar dan you all faham benda tu, dunia ni tipu-tipu je. Okay? Jangan terkejut ada orang sanggup berlakon. Jangan terkejut ada orang sanggup sewa kereta just nak tunjukkan kemewahan. Contoh, okay? Ada orang sanggup pergi kedai, masuk kedai mahal-mahal just untuk buat konten. Jangan terkejut benda tu semua. It's normal untuk dunia tipu-tipu sekarang. That's why you should know ataupun you kena buka mata tu orang wanita. Buka mata, okay? Jangan pandang orang yang lebih dari kita tapi tengok apa yang kita ada. Kalau suami dah dengar, jadi pendengar cerita yang orang kata jadi pendengar masalah kita, suami dah bagi yang terbaik, kita nak apa lagi? Kalau orang lain, Cik Bedah tengok suami kita tu, dia nak tahu suami kita sebab mungkinlah dia tak dapat suami yang mendengar dengan baik. So bersyukurlah. Maksudnya macam tu. Kita selalu mengharapkan lebih. Sedangkan kita tak pernah cek diri kita, tak pernah semak diri kita. Kita ni cukup ke kita bagi dekat suami kita? Hak yang sepatutnya suami kita dapat tu kita bagi tak? Contohnya macam tu lah. Dah faham dah? Penat tau. Ni dah episode 11 dah sayang. You kenalah bagi soalan dekat I. Tak bolehlah terus macam tu. Kalau terus macam tu panjang berjela 4 jam tak habis. Bagi apa? Soalan. Nanti I potong-potong. Bagi soalan. Sayang. Tak baik. Give me a question. Sebagai seorang lelaki, sebagai seorang suami yang telah dibuang isteri. Okay. Dan isteri mengharapkan untuk you datang, you pujuk kembali setelah apa yang isteri lakukan. So you contoh
Na'udzubillah. Tapi untuk dia yang berada dalam keadaan tu, you rasa kenapa dia dah tak ambil kisah pasal isteri dia. Dia dah tak ada nak tanya ataupun tak nak balik pun pada isteri dia. Hmm. So, you Dia- rasa kenapa? Ataupun adakah itu langkah yang betul husband dia buat? Betul tak betul is different story. Tapi itu adalah hak dia lah. Mm-mm. Betul tak betul it's banyak faktor. Mm-mm. Tapi itu adalah hak suami. Sebab manusia akan ada ego. Mm-mm. Especially lelaki lagilah ada ego. Terutamanya bila dia cakap dia dah, ataupun bila perempuan tu cakap, si isteri tu cakap, suami dia dah bagi dah semua. Cumanya dia nak lagi. Betul. So ni berbalik kepada keperluan dan kemahuan. Kehendak. Keperluan dan kehendak. Kemahuan, kehendak samalah. Mm-mm. So it's about necessity and wants or kemewahan, something like that. Mm-mm. So based on yang dia tulis tu, si suami ni dah berikan keperluan yang seadanya lah, seikut mampu dia. So kita assume cukup lah, sebab Cukup. dia tak complain pun, cakap tak ada rumah sewa ke, tak ada makan tak cukup ke. Betul? Cumanya dia cakap dia nak lebih. Dia nak barang-barang mahal, dia nak kan, dia nak barang Betul. mahal, dia nak emas lah, dia nak kereta mahal lah, apa Mm-mm. semua. Mm-mm. So dia berbalik kepada awal-awal kahwin dululah, sebelum kahwin dulu macam mana. Wallahualam, tak tahu sama ada sebelum dia orang kahwin ni lelaki tu tunjuk kemewahan yang tipu-tipu ke, Mm-mm. ataupun mungkin lelaki tu memang kaya, Mm-mm. memang mampu, cuma dia tak bagi. So we don't know. Mm-mm. But for the sake of argument, untuk kita bincangkan malam ni, kalau dia dah beri ikut mampu dia, mengikut yang sepatutnya tanggungjawab dia sampaikan, so lelaki tu dah betul lah. Cumanya yang bermasalahnya adalah Isterinya. isteri ni. Betul? So kalau si suami tu mampu, mewah, kaya raya, tapi dia tak bagi, itu menunjukkan masih lagi si suami tu tidak menyampaikan tanggungjawab dia lah. Sebab dia kena adil lah. Betul. Dia tak boleh si isteri ni hidup papa kedana tapi si suami tu hidup mewah. Dia tak boleh juga macam tu. Tapi kalau apa yang diberi kepada isteri and then dia cara hidup dia tu pun balance, so tak ada masalah. Betul? Itu satu situasi. Situasi kedua, memang dia tak mampu, dia mampu sebanyak yang dia beri sahaja, tapi isteri ni terpengaruh dengan media sosial lah, apa semua, terpengaruh dengan kawan-kawan apa semua, nak lebih. Dan si isteri inilah yang bermasalah. Sepatutnya si isteri tu kena bersama-sama dengan suami. Sama ada dia ada dua cara lah. Satu of course dia boleh, yang terbaik adalah dia belajar bersyukur. Bersyukur dengan apa yang dia dapat. So apa ayat dia? La in syakartum la azidannakum. So kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, insya-Allah pasti ini adalah janji Allah, Allah akan bagi lebih. Cumanya kena faham, dia bukannya, not necessarily you bersyukur dapat RM10, you akan terus dapat RM100 selepas tu. Mungkin tak tahu bila, mungkin in a different manner. Mungkin you sehat, mungkin you bahagia, mungkin you tenang, mungkin you tak sakit, mungkin you tak ada anxiety, mungkin berbagai-bagai cara Allah nak bagi dekat you. Mungkin you nampak suami you lagi handsome, mungkin your parent sehat, mungkin you lagi close dengan your parent.
mungkin you akan dapat di akhirat nanti, diberikan syurga. So a lot of things. So what we need to do is bersyukur dan bersangka baik kepada Allah. So itu the best way. Tapi it's easier said than done. Betul. So mungkin that is the best kalau you boleh buat macam tu bagi yang lain-lain yang dalam situasi ni sebelum kepada fasa seterusnya, mungkin itu boleh buat. Tapi kalau susah, mungkin dia ada method atau dia ada way yang boleh dibuat adalah bantu si suami. Sama ada bantu secara fizikal ataupun secara spiritual. Doa isi isteri kepada suami ni pun adalah salah satu doa-doa yang mustajab. Tu doa. Kalau tak boleh, lepas doa tu mungkin bantu sekali. Mungkin kalau bekerja bersama, boleh bisnes bersama ke, ataupun bantu supaya si suami tu, kalau suami dia bekerja, susahlah sikit kan, itu career path dia. Tapi mungkin boleh buka bisnes bersama ke, ataupun kalau si suami berbisnes, mungkin dia boleh tolong in many ways. Tolong supaya si suami tu tenang untuk berbisnes, untuk berfikir, untuk memajukan bisnes, ataupun bersama-sama berbisnes. So banyak cara. So that is the best way lah. Tapi kalau bila dia mengambil jalan mudah, yang dia rasa jalan mudah, which dia minta untuk berpisah, and then mengharapkan dapat yang lain, that is where dia pun dah sedar lah nasi dah jadi bubur. Because tak dalam dunia ni tak ada benda yang perfect. Betul. Kalau nampak orang tu ataupun pasangan tu perfect pun, dia ada keburukan. Betul. Dia sama juga, it's in semua, tak ada yang perfect. Kalau nampak orang tu bahagia, orang tu katalah nampak si suami kepada bedah tadi. Pe'ah lah pula. Bukan nama sebenar tau. Kalau suami pe'ah pula. Okay. Ni memang suami kiriman syurga lah apa semua. Faham? Belum tentu semuanya baik. Mungkin Allah tutup aib dia. Mungkin dia ada benda-benda yang dia buat tu yang orang tak tahu. Betul. Dia pun ada masalah dia juga. Mungkin dia pun masih struggle untuk memperbaiki diri. So dalam masa tu adalah masalah-masalah dia. Mungkin dia tak tunjuk je. Betul. Even PA pun mungkin tak cerita kat orang, tak tunjuk kat orang, tak letak dekat media sosial. Macam tu. Teruslah berdoa supaya Allah bagi yang terbaik dan Allah bagi kesyukuran. Doalah. Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. So supaya Allah sentiasa menambahkan kesyukuranku, menambahkan zikirku dan memperbaiki agamaku. Kan? So begitulah. Faham? Cukup. Macam tu lah. Sebab tu kena bagi soalan. Tak payahlah. Rukaikan je. Okay, next. So ada satu lagi kisah yang kita nak baca. Kali ni Farid baca. Kisah ni lebih kurang sama juga. Dia bercerai dan dia berkahwin, dan jom sama-sama kita dengarkan. Tadi aku terbaca kisah seorang isteri yang dah jatuh cinta dengan lelaki lain. Tak payahlah sound effect. Dan dia tanya, salah ke kalau dia bercerai sebab nak kahwin dengan orang lain? Katanya dia berhak bahagia. Aku bukan nak ulas kisah tu. Tapi aku teringat kawan aku dulu. Dia bercerai sebab katanya dah hilang spark. Suami dia tak romantik. Padahal suami dia tu baik, bertanggungjawab, cukup segalanya. Ramah. Tapi sebab tak rasa macam awal-awal kahwin, dia pilih untuk berpisah dan kahwin dengan orang lain yang kononnya lebih sweet. Lepas kahwin, baru dia tahu suami baru tu pemalas, panas baran.
tak bertanggungjawab dan langsung tak boleh dijadikan ayah tiri yang baik. Masa tu baru dia menyesal. Tapi nasi dah jadi bubur. Tak semua benda dalam rumah tangga kena perfect. Kalau masih boleh ditutup sebelah mata, tutuplah. Kalau masih boleh diusahakan, usahakanlah. Jangan terlalu kejar rasa sampai lupa nilai yang ada. Dan satu lagi, jatuh cinta dengan lelaki lain sedangkan kita masih isteri orang, berdosa. Nak bercerai tanpa sebab kukuh, semata-mata ikut rasa hati. Tu bukan kebahagiaan. Boleh jadi ianya perangkap syaitan. Benda haram memang sedap, Kak. Hati dan marah kita ni jangan dibiar terlalu murah sampai sesiapa pun boleh masuk. Jaga hati, jaga rumah tangga. Mana ada yang sempurna. Wow. Suami saya baca kisah cerpen hari ini. Ni malas ni. Hebatlah sayang. Masya Allah. Okay, ni lagi satu kisah. Dah berkahwin, suami tak ada masalah pun. Tapi sebab dah tak ada spark. Dia kan, dalam rumah tangga Lagi ni. tu? Apa tu? Apa dia? Yang keleping tu. Keleping. Nak spark. Tak keluar pula. Aduh, itulah tak ada spark. Dia kan, spark tu dia very subjective tau. Dia dalam perkahwinan ni, dia ada masa kita kena sentiasa memperbaharui niat, memperbaharui kita punya lifestyle suami isteri. Dia tak boleh 14 tahun kahwin, 10 tahun kahwin sama je, mendata je macam tu. Dia tak boleh tahu. You as a husband and wife, you have to be a teammate untuk buat rumah tangga you jadi sesuatu yang luar biasa. Okay? Tapi dengan cara kita lah. Sebab kadang-kadang kan, dia bukan apa tahu, bila kita dalam rumah tangga ni, lepas tu kita jumpa pula dengan orang lain, setan memang suka. Setan benda-benda haram, benda-benda yang tu dia memang suka. Setan betul lah setan ni. Dia memang suka. That's why dia akan tutup mata kita, dia akan buat kita nampak benda jahat je, benda yang tak baik je dekat suami kita. Okay? That's why penting sebenarnya, dia bukan orang wanita sahaja. Suami dan isteri penting dua-dua sama-sama kena cari ilmu. Okay? Di awal perkahwinan kita, kita bukan orang yang pergi majlis ilmu. Kami bukan orang yang kenal dengan asatizah, ada guru, tak ada. Memang tak ada. Cuma kami mengharapkan our parents, okay, my mother-in-law untuk buat kelas dekat rumah, untuk adakan kelas, untuk kita belajar sama-sama. But Alhamdulillah, Allah jentik hati kita, Allah bagi peluang dekat kita untuk kita sedar yang mana dalam perkahwinan, pentingnya suami dan isteri kena ada ilmu. Bila ada ilmu, insya-Allah, perkahwinan tu akan Allah lindung selagi mana kita dahulukan Allah. Dia kalau ikut nafsu, kalau ikut kita punya benda yang kita suka, memang macam-macam. Tapi macam mana kita react, macam mana kita control benda tu, yang kita tahu kalau benda tu memang berdosa, dosalah. Kita tak teruskan dan kita tak akan buat pun. Apatah lagi kita bercerai dan kahwin dengan orang tu. Yang betul lah orang dia kata, bercinta masa dah ada suami. Benda tu haram kot. Memang dosa besar kan. And then bila you dah bercerai, baru you tahu, oh laki tu tak seindah yang disangka. So, menyesal kan. Benda dah jadi dah. That's why kadang-kadang kita ni, manusia, dia bukan dalam perkahwinan je. Dalam apa sahaja benda pun, kita tak pernah puas. Hari ni beli kereta Proton, esok nak beli kereta BYD contoh. Baru pakai 2-3 bulan. Kan? Tak best lah, Proton nak tukar, kereta lain. Tukar. Baru hari ni, semalam beli kopi Akciong. Wah, ni dah macam promosi dah ni. Maksudnya macam tu lah, kita tak pernah puas. Okay? Tak pernah rasa puas. Sebab itu memang fitrah kita sebagai seorang manusia yang kita tak pernah rasa puas. Kita akan sentiasa nak lebih. Okay? That's why
kita kena ada ilmu, kita kena belajar supaya kita tahu apa yang perlu dan apa yang tak perlu. Tak perlu pun berlebih-lebihan. Macam dia kata juga tadi, apa yang kita boleh tutup mata, kita tutup mata lah. Of course, saya ada kelemahan diri saya. Of course, Farid pun ada kelemahan dan ada kelebihan. Sama. Okay? But, itulah dia perkahwinan. Kita complete each other. Kita nak cari yang sempurna, memang tak ada. Nak cari pasangan sempurna dalam hubungan, memang tak ada. Tetapi, kitalah yang akan sempurnakan dan dialah yang akan menyempurnakan apa yang tidak sempurna dalam perkahwinan kita tadi. Faham tak? Faham. So, dia kan, kalau contoh you ada masalah, rasa macam spark dah hilang, rasa macam perkahwinan tu macam dah tak nampak jalan, cuba cari cara, mungkin boleh dapatkan pandangan ataupun boleh pergi cari kaunselor, orang yang berautoriti lah. Dia jangan pergi pada kawan-kawan, okay, jangan. Media sosial jangan. Pergi pada orang yang betul, di saluran yang betul untuk kita luahkan, untuk kita ceritakan. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita tak nampak, tapi orang lain boleh nampak. Jadi mungkin dari situ kita boleh perbaiki hubungan. Daripada yang sebelum ni tak ada spark, kalau kita dah jumpa apa masalah dia, insya-Allah dia akan jadi, orang kata, mekar semula orang kata hubungan tu, insya-Allah. Macam mana cara untuk kita tambah baik ataupun cara untuk kita panaskan semula perhubungan suami isteri? You tak payah aum-aum sangat. Ini orang ramai tengok tau. Ulang balik ayat. Yelah, you nak cut kan nanti. Tak ada keluarkan yang ni. Teruskan. So, kita pun ada turun naik dia, of course. So, pertama sekali doa lah. You can try everything, but it's all from Allah. So you kena doa supaya Allah bagi that nikmat berumah tangga, nikmat berpasangan. Itu pertama. Kedua, sebagai usaha, cuba buang ego kot. Bukanlah buang, kurangkan ego and give and take. Kena bertolak ansur lah dengan suami isteri ni, antara suami isteri. Cuba macam saya cakap, kurangkan ego supaya boleh senang untuk bertolak ansur, supaya boleh mencari common ground. Dia bila ego tu besar, dia susah nak menerima. Dia nak juga cara dia. Dia tak boleh ikut cara orang lain walaupun pasangan, sebab dia ego. So kalau boleh buang, then buang. Dan mungkin cara nak buang tu adalah kena, mungkin ni cadangan lah, boleh set dalam mindset yang pasangan tu ni pun, sebab I baca komen-komen yang you share tu. Okay, faham. Dia orang ramai yang cakap, bukan menyesal kahwin tapi menyesal pilihan pasangan. Dia berkenaan dengan pasangan ni, kena set dalam mindset yang ini adalah jodoh yang ditentukan oleh Allah. Tapi of course tak semestinya dia berpanjangan. Betul. Kalau jodoh tu sampai situlah. Cumanya we don't know. That is rahsia Allah yang rahsia Allah, jodoh tu panjang mana, jodoh tu dengan siapa, dan jodoh tu sebenarnya panjang mana. So kita tak boleh question benda tu. But what we can control and what we can do is actually sentiasa dan continuous berusaha untuk menjaga amanah
Allah dan menunaikan kewajipan kita sebagai suami dan sebagai isteri. So kena itu permulaan dia lah. Faham? And then selepas pada tu macam mana nak apa ayat tu tadi, mengsparkkan balik. Macam mana nak panaskan balik hubungan tadi yang mungkin dah suam-suam, yang dah sejuk lah. Okay. Banyak cara, tapi antara yang mungkin based on pengalaman kita, ini pengalaman kami. Yeah. Kita cuba cari satu adalah common interest ataupun cuba minat yang sama. Sama ada dulu kita start dengan jungle trekking lah, hiking lah. Lepas tu berlari. Sekarang alhamdulillah berlari bersama. Ataupun sebelum ni sebelum kita hiking dulu pun kita suka cafe hunting. Maksudnya dulu kita ada satu masa kita cari cafe mana yang best, cafe rata-rata baru. Rata-rata. Itu tanpa sedar lah kot. Itu menjadikan common things yang kita boleh buat bersama-sama lah. And then holiday. And itu satu, maknanya satu common interest. Kedua, set your own tradition. Tak kira lah, mungkin a small tradition ke, or maybe it's a big one ke. Macam kita orang, alhamdulillah, adalah tradition kita, tradisi kita holiday hanya berdua. Walaupun boleh bawa anak-anak, tapi we set there must be a holiday that only two of us. Untuk walaupun masa pergi tu pun hari kedua tu pun dah, kalau ada anak-anak ni pun best juga. Tapi perlu ada masa berdua. Dia kena adalah. Well, that works for us. Yep. Untuk orang lain mungkin tak boleh, mungkin dia that doesn't work. So you have to find your own tradition. Mungkin tradisi tu adalah project DIY. Habis satu project DIY, you move to another project DIY bersama-sama. I don't know. You have to find it. You have to find it. And lain lah kalau isteri saya dia buat project DIY, suku quarter way, lepas tu dah habis, lepas tu bersepah depan rumah. Macam tu je lah. Sebab gelap. Sebab projek DIY tu memang saya seorang lah, tak dapat interest daripada Tapi tak apalah, that is part of okay je. Part of apa dia panggil, journey to find to find what works. So kalau it doesn't work, move on, move to another one, find another one. Mungkin kalau katalah you punya interest masak, mungkin buat masak sama-sama, try challenge. It's find something yang you can do together, or you can make it as a tradisi. So itu cara dia lah kot. Mungkin macam that works for us. Teringat Ustazah Najihah cakap masa PA dia Aziz datang hantar pen kan, kita tengah berlari dalam hujan. Lepas tu dia pergi share dekat Ustazah. Dia kata macam, Ustazah, Kak Akmal tengah berlari dengan suami dia tengah jogging. Lepas tu Ustazah kata macam, oh Masya Allah, ikut sunnah Nabi dengan Aisyah berlari-lari dalam hujan. So bukanlah cakap kita orang, tapi itu adalah role model yang terbaik. So Rasulullah pun dia tahu, setiap isteri dia tu dia tahu apa yang menjadi common. Kan? Contoh banyak Aisyah lah cerita dia kot. Contoh dia minum, tempat Aisyah minum dekat gelas tu. Benda-benda. So you have to know your pasangan, then
you put an effort lah kot. Basically dia tak terjadi dengan sendirinya. You have to put an effort and find what are the things that works. But after all, kalau semua dah buat tapi masih lagi tak menjadi, then you redha lah. But you must know you have put an effort to maintain it, to menjalankan tanggungjawab yang you sepatutnya buat. Betul. Because sebab tu dalam Islam pun membenarkan perpisahan ni. Even Rasulullah pun ada sirah-sirah yang dia bercerai, baginda bercerai. So but you must put an effort. Dia bukannya suka je, senang-senang je. Tak suka ni terus ni. Betul. Dia macam you cakap tadi lah, not only dia, sama juga dalam benda-benda lain. Kerja ke, you tak suka kerja je, tak nak lah, nak pergi kerja lain, berhenti. So kalau nak connectkan dengan kata-kata ataupun phrases, grass is not always greener on the other side lah. Grass is green, or grass is greener where you water it. So makna dia, kalau rumah kita ni, kawasan kita tu rumput tak berapa nak hidup, you tengok kat sebelah tu hidup, dan you pergi tanah sebelah dia supaya you dapat yang hijau, which not necessarily betul lagi. Mungkin masa you pergi tu hijau, tapi lama-lama dia mati juga sebab you tak jaga. Betul. So what is important is for you to take care of your own lawn, your own kawasan tu. You siram, you baja, you jaga dia, InsyaAllah dia akan jadi segar dan hijau lah. So itulah konklusi dia kot. Kan, dia kadang-kadang yalah, bila Allah nak uji ni, dia akan uji dengan pelbagai cara. I mean, bila Allah nak uji ni, dia akan uji macam-macam lah ujian yang dia akan berikan kepada hamba-Nya, sebab memang hidup kita ni memang akan diuji, kan? Dan kalau nak ikutkan ujian kita ni, apalah sangat kalau nak dibandingkan dengan ujian Nabi Muhammad SAW yang sangat dahsyat. Tapi itulah, kita ni sebenarnya, kalau saya nak cakap lah, kadang-kadang mungkin ada orang cakap macam at the end of the day, balik-balik dia punya sharing dia kena ada ilmu. Sebab itulah dia. Itulah dia, kita manusia ni yang kadang-kadang mungkin kita tak dapat, bukanlah tak dapat terima, tapi mungkin kita rasa macam ya ke, betul ke, dengan ilmu ni kita boleh menghadapi ujian yang Allah bagi? Betul ke dengan ilmu ni kita dapat rumah tangga yang aman damai? Betul ke dengan ilmu ni kita dapat rumah tangga yang terbaik? InsyaAllah, sebab bila kita cari ilmu, ke jalan ilmu, itu semua adalah yang Allah suka. Dan insyaAllah Allah akan bantu. Sebab Allah nak tengok usaha kita. That's why kadang-kadang saya cakap, kadang-kadang saya pun rasa macam segan nak cakap. Bila kita cakap pasal ilmu ni, orang akan cakap macam, oh, bajet ustazah lah, bajet ustaz lah, you know, that kind of thing. But I don't mind. I tak kisah pun. Sebab saya hanya kongsikan apa yang saya tahu. Saya hanya kongsikan apa yang saya faham. Dan mungkin dengan sedikit sebanyak ilmu yang sedikit yang saya ada tu, dapatlah berikan manfaat kepada orang lain. Kalau ada di antara anda yang mungkin kadang-kadang rasa macam segan nak mulakan, ada keinginan ni nak pergi majlis ilmu, nak tambah ilmu, pergi je. Especially para suami, memang kena ada ilmu dalam perkahwinan, kerana suami ini adalah ketua keluarga. Okay? Jadi bila suami ada ilmu, dia curahkan pula ilmu pada isteri, insya-Allah isteri pun adalah madrasah pertama anak-anak. Isteri pun akan salurkan ilmu kepada anak-anak kita, dan akhirnya anak-anak kita pun akan jadi anak soleh yang solehah, insya-Allah. That's why pentingnya, sekali lagi, ilmu. Memang kena ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan terumbang-ambing. Kita tak tahu mana kita, tak ada hala tuju. Ibarat kita dekat dalam satu kapal, dekat lautan yang luas, kita tak ada ilmu, kita nak pergi mana? Kita tak ada arah tuju.
Lepas tu kita pula tak bersangka baik pada Allah. Selalu bersoal kalau, kenapa, you know, that kind of question. So dia akan membuatkan kita lagi hanyut. InsyaAllah dengan ilmu, kita akan dapat jumpa jalan penyelesaian. Kita akan dapat jumpa jalan keluar dalam setiap masalah kita. Sebab memang Allah dah cakap dah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan akan ada kesenangan. 2 kali. Maknanya, setiap yang susah, kalau kita usaha, akan ada kesenangannya. Tapi kena usahalah. Tak bolehlah macam kita mengharapkan tanpa usaha. Kalau mengharapkan tanpa usaha tu, tak dapatlah. Okay. Jadi, jomlah ke majlis ilmu bersama dengan kami. Lah. Tak adalah. Tapi, dalam perkahwinan macam tu lah. Kan? Kita ada turun naik. But, insyaAllah dengan komunikasi yang baik, boleh je. Kita boleh hadapinya dengan tenang insyaAllah. Macam, ni lah, macam Ustaz Wadi cakap ni lah. Kita sikit lah sebelum kita end syaitan akan sentiasa berbisik kepada pasangan suami isteri untuk berpisah. Sebab itu sekecil-kecil perkara terkadang menjadi punca perpisahan. Kena selalu bersabar dan bersangka baik antara suami isteri dan jangan pernah berhenti minta kepada Allah agar dikurniakan hubungan berpanjangan yang diberkati. Okay. So, yes, bersangka baik dengan Allah. Apa ayat tu? Aku adalah sebagaimana hamba-Ku menyangkaku. Itulah dia ayat dia. Apabila kita bersangka baik dengan Allah, Allah SWT akan melimpahkan kebaikan dan mempermudahkan urusan kita insya-Allah. Jadi sentiasalah bersangka baik dengan Allah, sentiasalah mendekatkan diri dengan Allah. Apa sahaja masalah kita, apa sahaja ujian yang kita hadapi, mengadulah pada Allah, menangislah pada Allah. Biarlah sejadah tu basah sekalipun tak ada masalah. Itu adalah tempat yang terbaik untuk kita mengadu segala masalah dan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. InsyaAllah. Lepas tu, itu je. Itu je lah. Okay, so thank you so much kepada anda yang mendengar di episod yang ke-11 ni. Mungkin topik kali ni dia macam sedikit berat sikit, but insyaAllah sesiapa sahaja yang diuji, siapa sahaja yang mempunyai masalah hubungan rumah tangga, kami doakan semoga segalanya dapat diperbaiki dengan mudah insya-Allah. Segalanya dapat disatukan semula dengan mudah. Semoga Allah bantu kalian dan semoga rumah tangga akan mekar semula sebagaimana di awal waktu perkenalannya insya-Allah. InsyaAllah. Mudah Okay. So sekali lagi ini pengalaman kami. Jadi segala perkongsian ni semua adalah berdasarkan pengalaman kami. Kalau ada salah silap tu, minta ampun, minta maaf banyak. InsyaAllah semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang, di episod yang ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa share, like and comment. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.